Ya. So kita nak mula jugalah dulu Prof ya. Okey. Terpulang, saya ikut saja. Saya ikut urus dia. Okey, alright, okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof Nazri bin Muslim selaku penceramah kita pada hari ini, iaitu selaku juga ketua sekretariat lah MPU di Kementerian Pengajian Tinggi, juga dialalukan peserta bengkel bimbingan tenaga pengajar TOT untuk khusus mata pelajaran MPU, iaitu Perlembagaan dan Masyarakat Berintegriti, yang kita Prof telah pun letakkan kod khususnya sebagai UPU 2172 lah di UPSI. Okey. So saya sebenarnya Prof sepatutnya lah kalau ikut agendanya ada kata-kata aluan dululah daripada pengarah PPA, pengarah Pusat Pembangunan Akademik, iaitu Profesor Madya Dr. Norma binti Jusud. Namun kerana UPSI juga ada program pada hari ini sambutan Hari Guru sebenarnya. Jadi pengarah terpaksa hadir ke sana lah. Okey, dan kami semua yang berada di sini mendapat pengecualian lah daripada WC dan juga Prof TNCA kami. Okey, jadi untuk kata-kata aluan tu telah diserahkan pada saya. Saya rasa saya tak adalah nak buat panjang sangat kata-kata aluan, hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof kerana sudi maknanya menjadi tetamu jemputan kita lah sebagai penceramah jemputan yang untuk khusus ini, yang mana pihak UPSI sebenarnya membuat secepat TOT bagi khusus ni. Prof juga bahawa khusus ini telah ditindikkan dengan modul kenegaraan lah, PLKN 3.0 lah, so itulah menyebabkan kita nak buat secepat mungkin bengkel ini. Tanpa membuang masa, saya kira saya boleh serahkanlah kepada Prof untuk memulakan bengkel kita pada pagi ini. Terima kasih. Doktor nak tanya, bila pelajar baru akan masuk untuk perintis PLKN ni? Bersama dengan 9 Jun ni dah ada pendaftaran, Prof. 9 Jun, okey, baik. 9 Junnya, jadi memandangkan yang daftar adalah 835 orang untuk program diploma. Diploma apa? Diploma pendidikan? Tidak, yang ni diploma, ada diploma sains komputer, diploma kesuanan, yang ini bukan pendidikan. Diploma kita tak ada diploma pendidikan lah, diploma yang kita kata program ialah teras lah kita panggil kan. Macam tu. Okey, baik. Okey, Prof. Okey. So saya boleh serahkan bengkel ni kepada Prof. Okey, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya tak tahulah suara saya putus-putus ataupun suara Dr. Zuraini yang putus sebab macam terputus-putus. Suara saya okey ke setakat ni? Okey. Okey, baik. Okey, Prof. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada UPSI kerana sudi untuk menjemput saya pada pagi ini untuk bagi TOT yang pertama lah untuk khusus MPU kan, khusus MPU, dan khusus ini ditindikkan dengan khusus kenegaraan kan. Saya dah berbincang dengan Dr. Nazir, kita tak nak ada banyak pelajar mengambil struktur akademik dan sebagainya, so kita buat pemetaan lah. So hasil daripada pemetaan itu kita guna pakai modul perlembagaan dan masyarakat berintegriti lah, itu secara asasnya lah, secara asasnya. Yang kedua, terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini, semua guru-guru hebat ini yang sama. Saya rasa dah banyak pengalaman mengajar, so senanglah untuk kita mengajar. Cuma dalam kursus perlembagaan dan masyarakat berintegriti ni ada beberapa perkara yang kita akan tekankan lah, mungkin berbeza sedikit lah, dengan kursus kenegaraan dan sebagainya. Tapi saya rasa Dr. Nazir ada ke dalam ni? Tak ada? Tak ada. Cuma ada, Prof. Ada. Prof, ada. Sebenarnya pelaksanaan bengkel ni memang kita buat secara online, tapi ada yang buat online maknanya akan masuk dalam link, dan juga kita ada buat berkumpul di satu tempat lah, iaitu bilik interaksi. Jadi ada yang ada di bilik interaksi lah. Okey, baik.
Cuma nak tanyalah hasil pemetaan tu berapa peratus dapat kan, saya pun lupa kan. Sebab itu saya dah tengok. Okay. Dr. Nazir ada berapa peratus pemetaan yang kita buat tu, yang buat tu? Ya, itu hampir 1% jugalah. Ya, okey. 90 lebih ya. Ya. Okey, baik. Dr. Syarifuddin ada ke dalam ni? Belum sampai. Oh, belum sampai. Okey. So ingat dia tengah sedut lebah kelulut tadi, madu kelulut. Tak ada gurau doktor. Okey, terima kasih atas maklumat itu. Okey. Saya rasa ada berapa slot yang kita nak buat sebab sepanjang hari ni tengoklah mungkin sampai petang dan sebagainya ataupun tidak, kita tengoklah. Pertama, saya rasa slot pertama saya nak terangkan dulu tentang dasar dan teknikal tentang MPU ni kan. So yang ini kita boleh berbincang dan sebagainya. Saya rasa ada tak semua yang datang kepada sesi town hall kan, yang telah dibuat 2 kali tu. Saya rasa ada wakil UPSI tanya tentang boleh tak nak buat satu kredit untuk U4 kan dan sebagainya. So tapi saya rasa ramai yang tidak hadir, so saya share semula dan kita bincangkan. Yang pertama ni adalah slot untuk kita bincangkan tentang taklimat MPU lah. Okey. Jangan saya share ada beberapa perkara. Okey. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, saya share pertama. Okey, slide nanti saya akan bagi pada Urustia lah. Okey, saya akan bagi pada Urustia semua. Okey, untuk saya secara tidaklah ada dua topi lah saya pakai ni kan. 3 topi kot. 2 topi je lah. Okey. Ketua Sekretariat MPU KPT, yang kedua saya Ketua Jawatankuasa Penulisan Modul Perlembagaan dan Masyarakat Berintegriti lah. Okey, under Kementerian Pendidikan, antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan. Okey, sebab usi ni pendidikan. Okey. So ni slot. Okey. Okey, kita slot 1 ni mungkin taklimat MPU. Okey. Yang kedua saya share nanti table 4. Okey. Mungkin UPSI dah sediakan ke table 4 untuk khusus PMB ni? Dah ada? Tak sediakan Prof, sebab kami dapat makluman menunggu table 4 daripada KPT. Cantiklah. So kalau dah ada table 4 ni kita akan bincang, dan saya rasa selepas khusus ni nanti dah siaplah proforma kan, ataupun table 4 yang nak dibuat kan. Okay. So kaedah pengajaran dan sebagainya lah. Lepas tu kita bincangkan tentang silibus PMB. Lepas tu mungkin ada aktiviti berkumpulan dan pembentangan kumpulan lah kalau kita sempat lah buat. Okay. Okay, so ini secara ringkasnya, perbincangan kita pada hari ini. Okay, saya share taklimat MPU ni. Saya rasa kita perlu fahamlah tentang ni. Okay, mungkin ada yang tidak dapat hadir dan sebagainya. Okay, so kita lihat perkara ini dululah. Okay, ramai ke yang hadir masa sesi libat urus tu, ataupun ramai yang tidak hadir? Saya rasa Dr. Nazir ada ke masa sesi libat urus tu? Ada. Oh, tak ada. Okey. Okey, baik. Okay, saya share ni dulu. Kalau ada pertanyaan terus interrupt saya. Lah. Okay. Okey, ni kita bagi taklimat itu dah 2 kali. Okay, tapi ni saya bagi khusus lah. Ini mungkin kita boleh berbincang panjang sebab tak melibatkan ramai kan, antara kita saja. Okay, so ni tak melibatkan ramai. Okay. Okey, kita akan lihat tentang dasar kementerian, keperluan MKA dan kursus baru dalam kelompok U1. Okey. Okey, ni masih lagi kita gunakan ini garis panduan, okey. Mata pelajaran bagi umum edisi yang kedua. InsyaAllah kita cuba nak buat edisi yang ketiga lah. Okay. Buat edisi ketiga sebab ada banyak perubahan yang berlaku. Masih lagi soaring upwards kan, Kementerian Pendidikan Tinggi yang dahulu lah. Okay.
Okey, ni bagaimana kita selaraskan MPU sebelum sesi 2006-2007 Okey, maksudnya sebelum kemasukan 2006-2027 okey, 2006-2027 okey. Selepas 2006-2007 okey, iaitu 2007 2006-2007 kan ada perubahan barulah, okey, kan ada perubahan baru. So kita selaraskan semula struktur MPU, okey. So kita ada kandungan baru kursus MPU. Sekarang ni kita laksanakan untuk apa? Untuk MPU tu di bawah kelompok U1 adalah penghayatan etika dan peradaban, yang kedua falsafah dan isu semasa kan, falsafah dan isu semasa. Itu diambil di peringkat sijil, diploma dan juga peringkat degree kan, di peringkat degree kan, dan dilaksanakan mulai Januari 2022 lah, dan dilaksanakan sepanjang pengajian mereka sepanjang sesi pengajian mereka mulai 2019-2020 di IPTA, IPTS Januari 2022 So ini yang berlaku sekarang, yang ada sekarang yang berlaku Okey, ni tak ada apa saya rasa. Okey, ni perubahan yang sebelum ni dalam edisi yang kedua perubahan dalam edisi yang kedua. Kita ada edisi yang pertama buku panduan ni. Okey, kelompok U1 perubahan U3 dan U2 sebagai pilihan. Okey. So dia ada dapat surat dahulu. U3 boleh diasingkan, U2, U3 boleh diasingkan ataupun U2, U3 itu digabungkan dalam satu. Okey, dalam satu. So tinggal U1, U2, U3 dan U4 lah. Okay. Banyak IPTS digunakan yang kaedah yang kedua iaitu U2 dan U3 itu di-mergekan, digabungkan. Lepas itu pentafsiran dan sebagainya lah. Okay, ni saya rasa kena faham. Okay, semua dah faham tentang kita nak selaraskan dulu mata pelajaran wajib MPW kepada MPU. MPW dulu hanya kepada IPTS, kepada IPTS. Lepas tu IPTA dia ada subjek umum dia sendirilah, subjek umum dia sendiri. So terdapat perbezaan, itu kita nak selaraskan lah. Mulai 2013 kan kita selaraskan. So antara IPTA dan IPTS menggunakan kursus yang sama untuk semua MPU ke arah pembinaan negara bangsa. Bagaimana kita nak mencapai negara bangsa, iaitu perluasan kemahiran insaniah, insaniah di bawah U2, pembinaan negara bangsa di bawah U1, pengukuhan dan perluasan pengetahuan. Ini pelajar berdasarkan semangat liberal studies, liberal studies, pengajian umum. So pelajar boleh pilih mana-mana kursus yang dia minat untuk value added pada kursus dia ataupun program dia. Dan pengaplikasian kemahiran insaniah di bawah U4, di bawah U4. Ini perubahan yang berlaku daripada MPW kepada MPU lah. Dulu MPU ni diambil sekali saja kan, dalam MPW ni diambil sekali je dalam tempoh pengajian dia. Ni dia IPTS IPTS iaitu bahasa kebangsaan sama ada A ataupun B, pengajian Malaysia, pengajian Islam ataupun pendidikan moral. So di peringkat sijil, diploma dan degree. Sebab itu kita selaraskan daripada MPU kepada daripada MPW kepada MPU, dan kita perkenalkan struktur U1, U2, U3 dan U4 supaya ada keselarasan antara IPTA dan juga IPTS dalam kursus-kursus pengajian umum. Ni saya rasa semua tahu konsep dan tujuan pengajian umum. So U1 tu berdasarkan kelompoknya dan temanya, penghayatan falsafah, nilai dan sejarah. U2 penguasaan kemahiran insaniah, soft skill. U3 perluasan ilmu pengetahuan. Dahulu kita tekankan ada aspek elemen kemalaysiaan tapi sekarang ni tak ada. So kita nak bebas berdasarkan asas kepada liberal study tu. So boleh buat kursus-kursus yang berteraskan di Malaysia ataupun di negara ASEAN ataupun di dunia dan sebagainya. Dan U4 adalah untuk pengurusan masyarakat, aktiviti co-curriculum dan sebagainya. Itu ada, saya rasa siapa yang tanyakan, boleh tak UPSI dilaksanakan U4 tu satu kredit kan? Satu kredit, 3 kredit kan? Saya yang tanya tu Prof. Okey. Saya rasa okey lah untuk dalaman
dalaman tu okey, tak ada masalah dah. Okey. Hmm. Biasalah MPA ni dia ikut skema sangat kan. Kalau saya Okey. je. Okey, alright. Okey. Okey, MPU merentas bidang ilmu kemanusiaan, sains tulen dan sains sosial supaya dia boleh cross disiplin. Cross disiplin, okey. Maksudnya orang dalam bidang sains sosial boleh ambil kursus-kursus yang bersifat genderik di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina contohnya. Orang yang dalam sains tulen, okey, boleh ambil kursus-kursus di Fakulti Undang-Undang yang bersifat genderik, bukan spesifik, bukan spesifik pada body of knowledge, tapi lebih kepada genderik, sebab dalam struktur program dia ada kursus elektif kan, dan kebanyakan kursus elektif tu bersifat genderik kan. Ini yang kita nak, dia ada cross disiplin lah, cross disiplin, supaya dia bukan hanya tahu dalam bidang dia, tetapi juga dia boleh tahu juga secara genderik bidang-bidang yang lain lah untuk tambah value added bagi melahirkan pelajar yang holistik dan memenuhi keperluan pasaran kerja, dan kursus pelengkap kepada kursus yang ditawarkan dalam program pengkhususan pelajar. Okay, so value added kepada pelajar. Okay. Okay, ni umum dululah kan, umum dulu. Okay. Okay, ni kita lihat sejarah dia. Okay, kalau nak tulis paper tentang sejarah MPU ni bolehlah ambil ke maklumat-maklumat dalam ni kan. Okay, so MPU ni diwajibkan pada semua, ni sebelum sesi 2006-2007, okay, yang berlangsung sekarang ini. Okay, MPU diwajibkan kata semua program pengajian di peringkat sijil, diploma dan juga diploma lanjutan dan juga ijazah tahap pertama. Okay, pengajian di peringkat asas iaitu foundation dikecualikan lah, okay, dikecualikan. Maksudnya kalau dia masuk asasi, matrik dan sebagainya, tak ada MPU. Kalau dia nak laksanakan, boleh, tapi dia tak boleh dapat transfer kredit lah, tak boleh transfer kredit. Okay. Berkuat kuasa 1 September 2013 ke atas pelajar mengambil kohort baru di semua IPTA. Okay. Ini yang di bawah kelompok MP, daripada MPW kepada MPU kan. Dan buku garis panduan keluar yang kedua pada 2017. Okay. Lepas tu pelaksanaan 2 kursus baru, okay, berdasar surat KPT Mokli 2020. So bila MPU tu dilaksanakan, okay, kita perkenalkan kursus, ada 2 kursus kan, hubungan etnik dan juga TITAS. Hubungan etnik dan juga TITAS. Okay. So hubungan etnik dan juga TITAS. Lepas tu mulai 2019 kita tukar kepada penghayatan etika dan peradaban dan falsafah dan isu semasa. Falsafah dan isu semasa. Okay. Di IPTS 2022, di IPTS 2022 dan KIA, okay, KIA dilaksanakan mulai semester 2023, okay, di IPTA, okay, di IPTA dahululah, okay, di IPTA dahulu, okay, lepas tu diikuti dengan di IPTS. Okay, ni sejarah bagaimana transformasi ataupun berlakunya perubahan daripada MPW kepada MPU dan apa kursus-kursus yang terlibat, khususnya di bawah U1 lah, sebab di bawah U1 ni adalah kursus daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, so dia wahyu lah yang kita kena buat, okay, iaitu ditetapkan oleh kerajaan kan. Okay, yang ni punca kuasa yang telah dibuat sebelum sesi 2006-2007, okay, tentang pelaksanaan kursus falsafah dan isu semasa dan penghayatan etika dan peradaban. Okay. Surat Inventaris 2019. Yang ni kan hebohkan dulu sebab dalam tempoh yang singkat je, okay, benda tu kena laksanakan lah kan, so kena buat TOT dan sebagainya kan, orang dah familiar dengan hubungan etnik dan juga TITAS. Lepas tu kita kena tukar kepada falsafah dan isu FIS dan juga PAP kan. Okay. Ni dululah sejarah dahulu. Okay. Okay, ni pelaksanaan kohort bila dan sebagainya. Okay, ini saya rasa sejarah je lah. So boleh ambil data-data ni lah kalau nak buat literature review untuk MPU. Okay. Okay, ni struktur yang ada. Pilihan satu dia untuk sesi sebelum 2006-2007. Pilihan satu tu diasingkan U1, U2, U3 dan U4 kan. So jumlah kredit tu adalah 10 hingga 14, okay, bagi peringkat degree, diploma lanjutan ataupun diploma 8 hingga 11, peringkat sijil 6 hingga 11, sebab U4, U4 ni tak ada di peringkat sijil, tak perlu dilaksanakan di peringkat sijil. Okay, so ni kenapa ada 10 hingga 14, sebab dia IPT boleh tawarkan sama ada 2 ataupun 3 kredit bagi kursus MPU. Boleh tawarkan 2 ataupun 3 kredit. Okay, sekarang ni kita ubah lah. Okay, sekarang ni kita ubah. Okay. Ada nak tanya ke? Kalau nak tanya teruslah, boleh terus tanya saya. Okay. Tak ada. Okay.
tu pilihan pilihan 1, okey. Ni jumlah kredit yang sekarang ni berlaku, okay, yang sekarang ini berlaku. So ni minimum lah. Tapi saya rasa di IPTA lebih kan. Kalau UKM dia ada 22 kredit, okey. Sebelum tu ada 30 hingga 40 kredit. So lagi banyak lah. Sekarang ni tinggal 22 kredit, okey, 22 kredit. UPSI berapa kredit untuk peringkat diploma? Opsi untuk diploma 13 jam. Oh, 13 kan? Okey. Di degree 17 jam. Okey, so kita IPTA tak ada masalah, okey. Ah. IPTA memang lebih lah, okey. So tak ada masalah. IPTA dia memang ikut standard yang ditetapkan lah, dia tak nak lebih, tak nak kurang kan. Sebab mungkin melibatkan kos pelajar dan sebagainya lah, okey. Sebab kita pun macam opsi ni pun Prof, kita mengambil kira sebabnya untuk program tu itself lah. Sebab kan nak kurangkan jam kredit MQA kata tak 120 jam kredit something macam tu kan, yang dalam SP yang terkini kan, MQA keluarkan. So itulah yang memerlukan pengurangan yang kita ambil yang wajib-wajib je dah. Tapi mewakili semua U lah, kategori U tu lah. Betul. Yelah, sebab lagi satu opsi ni dia kena ambil kursus-kursus pendidikan juga kan. So dia bukan hanya pure program ni kan, walaupun dia ambil sains, dia kena ambil pendidikan juga kan doktor? Ya, dia macam ni, maknanya kita ada program yang dipanggil Sarjana Muda Pendidikan lah. So bila Sarjana Muda Pendidikan tu kita memang ada struktur khusus. Kita ada struktur khusus MPU, kemudian kita ada khusus struktur khusus pendidikan tu lah. So untuk tu je dia dah cover 34 jam lah untuk semakan terkini. Okay. Baik. Terima kasih. So ni pilihan yang kedua, ni banyak juga IPTS yang laksanakan kan. So dia gabungkan U2, U3, digabungkan U2, U3. So jumlah kredit berkurangan lah, okay, jumlah kredit berkurangan, okay, sebab digabungkan. So bila gabungkan ni banyak kursus, kalau di IPTS tu banyak kursus tidak boleh dilaksanakan lah. Lepas tu dia masukkan KIA U3, so ambil KIA sajalah kan. Kursus lain habis lah. So semangat dan roh liberal study tu, pengajian umum tu tak ada lah kan, okay? Tak ada, sebab liberal study tu dia ataupun pengajian umum tu pelajar boleh memilih kursus mana yang diminat kan, boleh memilih kursus mana yang diminat, okay? Sebab pilihan memilih kursus pilihan memilih kursus berdasarkan diminat ataupun dia nak menambah value added kepada program dia, okay? Okay, ni perubahan yang berlaku. So sebelum sesi 26-27 ni saya maklumkan je lah kan, saya rasa kita semua dah faham ni, okay. Di peringkat sijil, okay, di peringkat sijil, so dia ambil bahasa Melayu, pengajian Malaysia ataupun falsafah dan isu semasa ataupun penghayatan etika. Dia boleh tiga-tiga ni lah, termasuk juga kalau ada tak? Dalam nota yang dia bagi ni. Ada nak tanya ke? Tak ada. Okay. Sorry. Okay. So sijil dia boleh ambil ketiga-tiga ni, dia pilih salah satu je lah kan. Okay, di peringkat diploma, okay, dia boleh tawarkan falsafah, isu semasa dan penghayatan etika dan peradaban, okay. Di peringkat degree dia tak ada pilihan, okay. Dia kena ambil falsafah dan isu semasa dan penghayatan etika, okay. So dua ni lah, okay, dua ni, okay. Maksudnya pengajian Malaysia, falsafah, isu semasa dan penghayatan etika PAP ni dilaksanakan sepanjang pengajian mereka, okay. Sesama ada di peringkat sijil, diploma dan juga degree, okay, diploma dan degree. So dia boleh transfer kredit lah, okay, dia boleh transfer kredit. Ini yang berlaku lah. So kalau dia dah ambil falsafah dan isu semasa di peringkat diploma, okay, bila disambung degree, so dia boleh dapat transfer kredit untuk falsafah dan isu semasa, okay. Ataupun dia peringkat diploma, dia ambil penghayatan etika dan peradaban. So di peringkat degree, kalau disambung degree, so dia boleh dapat transfer kredit lah untuk penghayatan dan peradaban, okay. So sebab di peringkat degree dia kena wajib ambil FAS dan juga PAP. Kalau di peringkat diploma hanya salah satu daripada FAS ataupun PAP, PAP, okay. Ni bahasa pengantar lah. Kalau FAS ni boleh dalam dua bahasa, okay, dan boleh gabungkan kelas lah kalau ada pelajar international, tapi penghayatan etika ni wajib dalam bahasa Melayu bagi pelajar warga negara, okay, bagi pelajar warga negara, okay. Yang ni saya rasa clear kan. Ni saya rasa IPTA tak ada masalah, IPTS kena jelaskan betul lah, okay. So kelompok U2, U3, U4 itu adalah sama, okay. Tak berubah lah. Yang ni kita memang tak kacau lah, ini kita bagi
kebebasan ataupun keluasan itu kepada IPT untuk menentukan apa kursus U2, U3, U4 yang bersesuaian di bawah tema-tema U2, U3, U4. Cuma yang kita kontrol dan kita kawal itu adalah di bawah U1 saja sebab kursus adalah daripada kementerian, kementerian. Okey, so sekarang ni kita beralih kepada yang baru, beralih kepada baru tentang perubahan di bawah U1 di bawah U1. So ni punca kuasa, daripada mandat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri pada 28 Ogos 2024 membangkitkan keperluan dan kepentingan untuk membentuk pelajar IPT khususnya di matrik, asasi, universiti dan politeknik memiliki kefahaman yang tinggi tentang subjek kenegaraan bertujuan untuk memupuk nilai patriotisme dan nasionalisme. Maka perlu digubal khusus MPU di peringkat IPT yang berkaitan dengan pembinaan bangsa dan berkaitan dengan kenegaraan diolah semula. Sebab impak dia cukup besar. Impak dia cukup besar. Dia melibatkan 20 universiti awam termasuk UPSI, 36 politeknik, 105 kolej komuniti dan 384 IPTS. IPTS yang melibatkan lebih daripada 1 juta dalam satu sesi pengambilan So cukup besarlah. Sebab itulah ini punca kuasa yang tertinggi lah yang kita dapat untuk kita buat semakan di bawah kursus U1, di bawah kursus U1. Yang kedua berasaskan kepada perutusan tahun 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi yang dibentangkan oleh YB Menteri, iaitu fokus kelima governance dan kepimpinan, dalam program 3 pemantapan MPU, membentuk pelajar IPT agar mereka mempunyai kefahaman yang tinggi tentang negara melalui subjek kenegaraan dan menyemak dan menambah baik subjek MPU bagi bertumpuan kepada pembinaan negara bangsa. So ini memang khusus kepada U1 lah. So dua ni punca kuasa yang kita dapat untuk kita buat semakan, MPU khususnya U1. So sesuai juga dengan dasar-dasar negara, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, melahirkan pelajar yang Jerry tu kan. Saya rasa orang UPSI lebih tahu daripada saya lah Jerry tu apa kan. Saya dulu nak ingat kata gunakan Tom and Jerry kan. Tom and Jerry. Jerry tu senang lain kan. Jasmani, emosi, rohani dan intelek kan. Jerry. Berasaskan rukun negara, keluhuran perlembagaan, dan juga perlembagaan persekutuan, perlembagaan persekutuan khususnya yang melibatkan tiang sri dalam perlembagaan kan, tentang Melayu, tentang Islam, tentang bahasa Melayu dan juga tentang institusi beraja, kita buat banyak sesi semakan, banyak buat sesi semakan yang melibatkan pelbagai pihak. Pertama kita tubuhkan jantakuasa bersama dengan YB Menteri, KPT, lepas itu dapat punca kuasa daripada Jemaah Menteri yang saya tunjukkan tadi. Lepas tu menubuhkan jawatankuasa penasihat semakan MPU. Kita ada jawatankuasa yang diketuai oleh Ketua Pengarah JPT, Prof. Datuk Azalinda. Lepas tu pengurusinya ada dua, Prof. Osman Bakar dan juga Prof. Samsul Amri. Prof. Samsul Amri. Dan ada jawatankuasa lebih daripada 20 ahli jawatankuasa lah. Lepas tu kita tubuhkan sekretariat MPU, yang ni saya ketua dia, ahli dia Dr. Nasruddin lah, Dr. Nasruddin. Lepas tu kita tubuhkan juga jawatankuasa semakan MPU khusus kepada PAP dan FIS, khusus kepada PAP dan juga FIS. Itu yang kita ada perubahan. So maksudnya ada diperkenalkan kursus baru bagi menggantikan kursus PAP dan FIS lah. So 2019 diperkenalkan dah 5 tahun lah. So saya rasa dalam semakan program pun kita buat 5 tahun sekali kan, 5 tahun sekali, sebab itu kita buat perubahan. Lepas itu bengkel semakan semula kita buat bengkel untuk kursus-kursus yang berkaitan, aspirasi negara bangsa, falsafah dan sebagainya lah. Lepas itu kita ada bengkel tambah baik teknikal tentang jumlah jam kredit, tentang struktur MPU secara keseluruhan, perubahan pada KIA, dahulu U3 atau U4, sekarang ni kita masuk dalam U1. Lepas itu sesi libat urus melibatkan semua perkara kan. Sesi libat urus melibatkan banyak daripada MQA, AKEP,
BKA, BGS, SPRM, MINDEF. MINDEF ni saya ingat dulu pertemuan di di Royal Chulan kan, Dr. Syarifuddin ada masa tu, okey, bagaimana kita nak masukkan elemen PLKN dalam subjek MPU lah, okey. Lepas tu permohonan kandungan khusus dan kita bentangkan kepada YB Menteri, okey, dan juga turunnya kita bentangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah, okey, pada November 2024 kalau tak silap saya lah, saya pun lupa lah, tahun lepas ke bila, okey, pembentangan kepada Yang Berhormat Menteri dan akhirnya khusus MPU ni diperkenankan lah, okey. Okey, dalam kita melaksanakan semakan ini, kita buat dua kajian tentang MPU ni, okey. Secara pertama, kajian impak Nahdlatul Tuju MPU, yang ni secara keseluruhannya melibatkan semua MPU, U1, U2, U3, U4, okey, yang melibatkan lebih daripada 11,000 responden yang terdiri pada pensyarah, pentadbir akademik dan pelajar di IPTA, IPTS, IPG dan juga politeknik, okey. So ni banyak, okey, kita dapat dapatan je, okey. Antaranya, okey, kursus MPU ni sebagai kursus sampingan, okey, kursus yang tidak memberi kesan dan sebagainya kan. So itu adalah, okey. Lepas tu yang kedua, kita buat kajian impak Nahdlatul Tuju MPU ni khusus kepada dua kursus, iaitu FIS dan GERD PAP lah. FIS dan GERD PAP yang melibatkan lebih 140 pensyarah dan 838 pelajar di IPTA dan juga IPTS dan juga politeknik. Ni khusus kepada U1, kan. Kalau yang pertama ni dia melibatkan keseluruhan struktur MPU. Yang kedua ni dia melibatkan hanya khusus U1 saja, okey. Okey, ini surat yang kita dapat, saya rasa semua dah dapat ni. Punca kuasa untuk pelaksanaan MPU yang baru, khususnya U1, U2, U3, U4 tu tak berubah, okey, tak berubah. Okey, pada 26 Februari dikeluarkan. Sekarang ni bulan 5 dah lebih dalam 3 bulan lah, okey, dalam 3 bulan, okey, tentang pelaksanaan MPU yang baru, okey. Okey, so dalam surat tu, okey, dia nyatakan bila dilaksanakan mulai sesi 2026-2027 lah, bagi semua serentak, bagi IPTA, IPTS, Politeknik dan juga College Community, so serentak. Asalnya kita nak buat IPTA dahulu, lepas tu setahun kemudian IPTS kan, tapi Kementerian berpandangan perlu dilaksanakan serentak lah di IPTA dan juga di IPTS, kan. Lepas tu ada lampiran, dikenalkan dalam surat itu, okey, 4 kursus baru. Lepas tu ada lampiran, ada 4 lampiran. Lampiran 1 kursus baru MPU U1, lepas tu perubahan MPU, ni kelompok lah, okey, U2, U1, lepas tu dasar dan peraturan pelaksanaan MPU 1 dan silibus bagi MPU kelompok U1. So ni surat lah, saya rasa panjang surat itu, okey, dan dia dah jelaskan lah, okey. Saya rasa semua dah tengok kan surat itu, okey. Ni punca kuasa yang kita dapat untuk kita melaksanakan lah, okey. Okey, bila kita laksanakan kursus MPU ni, okey, yang baru ni, okey. Okey, MPU ni wajib bagi semua, sama ada peringkat sijil tahap 3, diploma tahap 4, diploma lanjutan tahap 5 dan ijazah tahap 6, kecuali sijil asas. Diploma lanjutan ni kalau dia contoh dia ambil diploma pendidikan, ada kan diploma pendidikan yang bagi lepasan ijazah kan, lepasan ijazah. So kalau dia dah ambil MPU, dia tak perlu ambil di peringkat diploma lanjutan lagi lah. So dia dah ambil MPU di peringkat ijazah, bila diploma lanjutan, okey, ataupun diploma yang lain, so dia tak perlu ambil lagi lah, okey, untuk peringkat, sebab dia dah ambil. Dia ambil sekali saja dalam sepanjang pengajian mereka lah, okey. Okey. Perubahan U1 ni mula dilaksanakan 2029, itu yang lama, okey. Lepas tu perubahan dan pelaksanaan kursus U1 bermula kohort sesi 2026-2027. Ni maksudnya tahap hadapan, okey, bagi IPTA, IPTS, Politeknik dan juga College Community, okey, College Community. Okey, so kalau nak ikutkan kohort, kalau masuk Jun ni tak perlu laksanakan kan, tak perlu laksanakan, tapi kita mengambil semangat, okey, kan Dr. Nazir, kita ambil semangat, okey, untuk kita melaksanakan sebab kita nak tindikkan dengan kursus kenegaraan kan, kursus kenegaraan, okey. Kalau tidak yang kemasukan Jun ni tak perlu lagi laksanakan MPU kan, tapi sebab nak supaya kursus kenegaraan itu dapat ditindikkan dengan
kursus MPU. So itu yang saya rasa UPSI mengambil keputusan untuk melaksanakan Okey, ini struktur baru MPU. Okey, di peringkat sijil bagi warga negara dia hanya ambil pengajian Malaysia saja. Okey, pengajian Malaysia saja. Okey. Okey. Kalau pelajar warga negara dia mengambil bahasa Melayu komunikasi 1 bahasa Melayu komunikasi 1. Okey, bahasa Melayu komunikasi 1. Okey. Okey, kalau di peringkat diploma, okey, so dia ambil kursus yang baru ni lah. Okey, kursus yang baru ni perlembagaan dan masyarakat berintegriti, perlembagaan dan masyarakat berintegriti bagi warga negara dan bukan warga negara, dia ambil ni bahasa Melayu komunikasi 1. Okey, bukan warga negara, dia bahasa Melayu komunikasi 1 tu dia ambil 2 kali di peringkat sijil dan juga di peringkat diploma. Okey, di peringkat sijil dan diploma supaya peneguhan lah. So tak ada transfer kredit lah sijil kepada diploma. Tapi saya rasa sijil tak banyak kan, sijil tak banyak yang melibatkan pelajar bukan warga negara. Okey, bukan warga negara. Okey. So di peringkat degree, okey, pelajar tempatan, di peringkat diploma pelajar warga negara dia mengambil perlembagaan dan masyarakat berintegriti, dan bagi bukan warga negara dia ambil bahasa Melayu komunikasi 2 bahasa Melayu komunikasi 1. Okey, bahasa Melayu komunikasi 1. Diploma ada pelajar luar negara ke Dr. Zuraini? Tak ada kan? So far kita tak terima Tak lagi, tak ada so far, tapi degree ada. Tapi degree kita ada. buat jugalah Prof, bila kita susun kursus ni, penawaran kursus kita sediakan juga untuk pelajar bukan warga, Betul lah. in case lah kalau ada kan. Kalau ada kan, at least dah ada kan, struktur dah ada Ya, kan. kita Okey. buat juga struktur bukan warga negara dan warga negara punya student. Okey. Kita sediakan juga. Baik, untuk degree, ini degree saya rasa mungkin makluman je lah kan, nanti senang lah kalau kita faham kan. Okey, ada 3 kursus yang dia perlu ambil peringkat degree bagi warga negara, iaitu kursus falsafah dan cabaran semasa FCS, lepas tu aspirasi negara bangsa ANB dan juga KIA. Okay, KIA. So KIA ni sebelum ni di bawah U2 atau U3, kita masukkan di bawah U1 supaya kita tak nak dia telan kursus-kursus yang lain ataupun kursus-kursus yang lain itu dijumutkan. Okay. So untuk peringkat degree bagi pelajar warga negara dia kena ambil 3 kursus, tiga kursus kan. FCS, ANB dan juga KIA, KIA. Okay, KIA. Lepas itu bagi pelajar bukan warga negara dia ambil kursus baru iaitu Malaysian Citra. Okay, Malaysian Citra. Okay, Malaysian Citra bagi bukan warga negara. Okay, Malaysian Citra. Lepas itu dia ambil KIA, okay, dan juga BMK 2, bahasa Melayu komunikasi 2. Okay. So memang ada beza lah. Memang ada beza. Kalau dahulu pelajar bukan warga negara sama ada dia ambil falsafah ataupun aspirasi negara bangsa. So kita perkenalkan kursus baru iaitu Malaysian Citra di peringkat degree, di peringkat degree. Cuma kelas yang sama tu adalah KIA. KIA ni sebab dia bersifat universal tentang integriti, tentang anti rasuah. So bukan hanya bersifat di Malaysia tapi juga international, universal. So itu kita boleh gabungkan kelas lah. Okay, gabungkan kelas antara pelajar tempat warga negara dan juga bukan warga negara. Okay, bukan warga negara. So ini struktur bagi MPU lah. Okay, struktur bagi MPU. Okay. Okay, so di peringkat degree minimum dia kena ambil 12 kredit minimum 12 kredit. Okay. Dan kursus yang baru ni kita tetapkan hanya satu kursus hanya 2 kredit saja. Okay, 2 kredit saja. Okay. Itu yang mungkin Dr. Zuraini bangkitkan masa MKA tu. Saya rasa as long as dia memenuhi 12 kredit ni tak ada masalah lah kan. So tak ada masalah. Okay. Nak buat 1 ataupun 2 kredit itu okey lah as long as dia memenuhi minimum 12 kredit. Okay. 12 kredit. Okay. Yang lain adalah U2, U3 tu sama saja. Okay. Di peringkat diploma 8 kredit minimumnya sebab satu kursus hanya 2 kredit dan sijil hanya 6 kredit sahaja. Okay, ini struktur baru lah. Okay, struktur baru. Okay. Okay, ni apa yang diambil itu DEI kan lah. Okay, DEI kan apa yang perlu diambil lah peringkat sarjana muda, diploma dan sebagainya lah. Okay. So cuma degree ni lah. So dia peringkat U1 dia ada 3. Kalau diploma dan sijil hanya 1 sajalah. Hanya 1 sahaja. Okay. Okay, jumlah kredit. Okay. Di peringkat degree 12, okay, peringkat diploma 8, sijil 6, okay, sijil 6. Okay, ini dasar baru
tentang peraturan MPU bagi sesi 2006-2007. Kursus Perlembagaan dan Masyarakat Berintegriti ditawarkan pada semua pelajar peringkat diploma di pokok U1 ni, yang PMB ni yang baru. BMK1 untuk pelajar bukan warga negara peringkat sijil dan diploma di bawah kelompok U1. Pekerja Malaysia untuk pelajar warga negara peringkat sijil di bawah kelompok U1. So tu sijil lah. UPSI tak ada sijil kan, doktor? Saya rasa UKM pun tak ada sijil kan? Tak ada Prof. So far Tak ni ada tak ada. diploma je lah. Baik. So hanya 2 kredit bagi siap kursus MPU di bawah kelompok U1, U2, U3 dan U4. KIA distrukturkan dan diletakkan di bawah U1 di peringkat sarjana muda. So di peringkat diploma, elemen integriti dan anti rasuah dimasukkan dalam kursus Perlembagaan dan Masyarakat Berintegriti. Sebab itu kita lihat dalam silibus tu ada elemen integriti, anti rasuah, SPRM dan juga sistem kepada rasuah. Cuma bila dia dah ambil PMB ni mulai sesi kemasukan 2006-2007, so dia tak boleh transfer kredit kepada kursus KIA lah, sebab tak sampai 80%, tak sampai 80%. So dia kena ambil juga KIA di peringkat degree walaupun ada elemen KIA dalam kursus Perlembagaan dan Masyarakat Berintegriti di peringkat diploma. Sebab nak transfer kredit ni at least paling kurang ada 80% kan persamaan silibus, 80% persamaan silibus. So mulai 2026-2007 tak ada lagi transfer kredit lah bagi kursus. Sebelum ni ada transfer kredit bagi FIS, PAP dan juga pengajian Malaysia. Kan ni dah tak ada sebab setiap tahap pengajian itu adalah berbeza. Tahap pengajian itu adalah berbeza. Bahasa pengantar bagi kelompok ustaz bagi warga negara adalah bahasa Melayu. Dan kelompok U2, U3, U4 boleh diajar dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris lah. Itu terpulang lah. Saya rasa opsi dalam bahasa Melayu kot sama macam UKM lah. Kecuali kalau kita ada pelajar international, kita asingkan kelas lah dan kita buat dalam bahasa Inggeris. Bahasa pengantar untuk pelajar bukan warga negara adalah dalam bahasa Inggeris, termasuk kelompok U2, U3, U4 kecuali bahasa Melayu lah. Komunikasi 1 dan bahasa Melayu komunikasi 2. So untuk pelajar antarabangsa itu boleh dalam bahasa Inggeris. Boleh digabungkan lah kalau nak gabungkan di peringkat degree untuk U2, U3, U4 lah. So IPT hanya memilih satu kursus struktur baru MPU iaitu dikekalkan, iaitu U2, U3, U4, U3 dan U4 ni. So tak ada lagi pilihan yang kedua menggabungkan U2 dan U3. Tak ada lagi nak menggabungkan U2 dan U3. Tiada pilihan kredit secara vertikal. Dibenarkan bagi semua kelompok U1, U2 tempat, tapi pilihan kredit secara horizontal, diploma ke diploma ataupun sarjana muda ke sarjana muda itu dibenarkan lah. Kursus FIS dan PAP boleh ditawarkan di bawah kelompok U3 sebagai kursus elektif. Kursus elektif. So ini dasar-dasar lah yang terlibat lah. Ini pengecualian MPU. So kalau khusus jangka pendek tak adalah. Pasca syawazah kita tak terlibatkan dengan MPU. Pasca syawazah. Matrikulasi tak ada, asasi ada, tak ada, foundation dan sebagainya lah. Memerlukan MPU adalah takluk kepada peruntukan dalam akta yang perlu dipatuhi oleh IPT masing-masing. Kursus profesional pun tak adalah. Kursus profesional. So tak adalah. Syarat pengijazahan saya rasa ni 40 markah. Dia kan ada peraturan daripada MQA, dia kena lulus PB dengan PA kan. Penilaian berterusan dengan penilaian akhir kan. Itu bagi MPU dia tak terlibat lah. Bagi MPU dia tidak terlibat. Sebab MPU ni kita banyak penilaian berterusan kan, sebab kita nak capai effective domain. Effective domain itu kan. So MPU dia tidak terlibat lah, hanya bagi core program, subjek core program, subjek program yang terlibat lah, yang terlibat. Tapi kalau nak buat FA boleh Prof kan? Itu boleh, tak ada masalah. Kesalahan okey. Kita pulang lah. Dia kalau lebih, dia dalam audit ni kalau dia lebih daripada standard itu tak ada masalah lah kan. Kalau kurang daripada standard itu yang tak boleh kan. Itu je. Tapi saya rasa dah berlaku perubahan tak puan doktor? Sebab
MPA dia kata terpulang kepada IPT untuk melaksanakan PA dengan PB tu kan. Sebab bila buat tu ramai yang tak lulus kan. Sebabnya macam ni, kalau kita tengok sistem yang MQA sekarang ni kan, bila kita nak minta, kita nak buat semakan ataupun buat permohonan program baru, dia dah ada sistem IMAS dia. So betul, bila sistem IMAS tu, dia punya sistem tu macam kena letak FA dan FA dengan CA tu sekali. Cuma FA yang UPSI decide kalau misalnya memang ada program macam bahasa kan. Let's say dia memang tak nak final exam. So kita boleh buat dia final assessment. Maknanya dia tak seperti final exam yang sit for the exam dekat hall tu kan. Tapi dia boleh buat final assessment saja. Maknanya pentaksiran lah kita panggil. Tapi dia dalam kategori FA lah macam tu. Okey, baik. Terima kasih doktor. Okey, ni kod kursus ni terpulang lah. Kalau PTS kita nak seragamkan lah. Tapi kalau dia ramai PTS tanya yang ni lah sebabnya kod kursus ni tak ada masalah sebenarnya kan. So terpulang. Kalau UPSI tadi aku U apa doktor? U apa? Tadi lupa saya. UPU Okey. Okey. Oh nak masuk U UPU. Unit. UPU. Okey, ni kalau IPTS lah, MPU dia supaya sebenarnya tak ada masalah. Cuma kalau guna MPU tu senanglah, kita tahu ini memang kursus MPU lah kan, tapi tu tak ada masalah, bukan isu besar lah, okay? Bukan isu besar. Okay? So ni keperluan penilaian awal. Penilaian untuk kursus baru ni secara automatik diberilah. So maksudnya tak perlu minta lah, cuma kena maklumkan kepada IPT lah. Ni khususnya IPTS lah, okay? IPTS kan. Ni tak ada masalah tentang yang inilah. Okay. Ni kalau penilaian pematuhan MPU dan sebagainya lah, tu berdasarkan kepada MQA lah. Okay. Apa yang perlu dibuat lah. Okay. Ni saya rasa tak ada masalah lah. Okay. Dia tahu semua kan. Okay. So setakat ni kita patuh kepada garis panduan MPU edisi terkini, edisi yang kedua ni lah. Okay. InsyaAllah akan ada edisi yang ketiga nanti. Okay. Sebab akan banyak berlaku perubahan. Okey, fokus penilaian ni kalau jadi auditor lah. Ada opsi saya rasa Dr. Syarifuddin pun auditor MPU kan. Okey, ada yang mungkin kena tambah kot. Okey, biar semua ada pengalaman kan tentang audit MPU ni. Dr. Zuraini auditor MPU ke? Tidak. Tak, saya tak mohon lah itu. Ada orang suruh mohon tapi saya tak mohon. Nanti tengoklah nanti saya cuba mohon. Auditor MPA lah kan. Tapi auditor MPA lah kan. APP pun tak ada, tapi saya terlibat dengan ada kursus yang pasal 2U2I semula dengan MQA. Macam tu. Ada seorang saya baru buat audit akuisisi sementara kursus tentang tu dengan pensyarah daripada UPSI. Saya lupa siapa nama dia. Siapa agaknya? Lupa saya. Perempuan dia dah otai dah. Dia kata dia kontrak sekarang, dia siapa nama doktor. Oh, dia kontrak sekarang. Tak pasti saya. Okey, yang ni saya skip je lah kan. Okay. Aspek jaminan ni yang kita lihat lah. Okay. Pembangunan dan penyampaian kurikulum, pentaksiran, okay. SLT, okay. Governance, saja je lah, tak ada apa kan. Okay. Kelayakan, okay. Okay. Untuk TOT ni, okay. Kita dah ambil keputusan itu dalam KPT. So untuk kursus yang baru ni nanti, okay. Bermula 2006-2007 dia kena hadiri TOT lah. Okay. TOT yang grand TOT nanti kita akan buat pada bulan Julai dan kita akan jemput semua IPTA dan juga IPTS yang besar-besar jadi Grand Master dan yang Grand Master ni akan bagi TOT di peringkat IPT masing-masing lah. Okay? Kalau tidak kita nak cover semua tak adalah. Nanti mungkin kita akan angkat surat kepada UPSI dan pada semua IPTA dan juga IPTS yang besar-besar untuk hantar wakil lah. So sekurang-kurang ada 4 wakil untuk empat kursus barulah. ANB, FCS, Malaysian Citra dan juga PNB. Okay. So at least kena hantar sekurang-kurangnya 4 lah untuk hadiri TOT dan dia akan jadi jurulatih. Okay, jurulatih utama lah. Jurulatih utama untuk bagi TOT kepada semua lah. Okay. Nanti saya rasa belum keluar surat lagi tentang itu. Bulan Julai nanti insyaAllah akan buat. Okay. Bila semua modul dan sebagainya dah selesai lah. Okay. Okay, ni kelayakan staff. Okay. Sarjana muda ataupun sarjana. Okay, sarjana. Okay. PhD pun ada. Saya rasa di IPTA tak ada masalah. Saya rasa semua
100% ada PhD kan, ada PhD, okay, pengalaman dan juga hadiri TOT kan. Pertama U1 lah. U2 tu tak ada masalah. Setakat ni kita tak kuat kuasakan lagi di bawah U2, U3, U4. So kita kuat kuasakan untuk TOT-nya ada di bawah U1 saja untuk 4 kursus yang baru, okay? 4 kursus yang baru. So yang ni rakan-rakan pensyarah, okay, doktor dan sebagainya, prof dan sebagainya dah layaklah untuk mengajar PNB. So nanti akan dapat sijil lah, okay, dapat sijil. Okay. Ni kurikulum saya rasa ni tak ada apa sangat, okay. Hasil pembelajaran tu mesti menepati tema U1, U2, U3 kan. Ini CLO lah kalau kita buat CLO. Kalau di UKM guna HPK kan, hasil pembelajaran khusus kan. Kalau yang standardnya CLO kan, CLO kan. Okay, pentafsiran, okay, yang ni samalah. Saya rasa sebab 2 kredit saja kan, okay. So mungkin penilaian tak lebih daripada 4, tapi bergantunglah kepada SLT lah kan. So oleh kerana khusus MPU ni bersifat effective domain, so kita kalau nak buat exam pun kita cadangkan 30% sajalah, okay. Tak lebih daripada 30%. Tapi kalau nak buat PB, penilaian berterusan pun itu tak ada masalah, okay. Tak ada masalah, okay. 80 jam ke 120 kredit ni saya rasa semua tahulah kan. Ni kalau IPTS so kadang dikira banyak sangat kan, okay. So student tak ada masa untuk yang lain kan. So kadang kalau kita gabungkan semua, okay, lebih daripada 120 kredit kan, itu SLT lah, okay. Student learning time, okay. Okay, pentafsiran, okay, berterusan dan pentafsiran summative, okay. So kalau untuk MPU ni kita tekankan pada pentafsiran berterusan lah, okay. So banyakkan, okay, pembentangan, okay, refleksi, simulasi, pengalaman dan sebagainya lah, okay. So banyak pentafsiran, ada kuis, okay, ada Kahoot ke, simulasi ke, refleksi, laporan bertulis, okay, pembentangan, kumpulan ataupun individu kan. So cuma saya rasa dalam kaedah pentafsiran ni doktor kan, kita kena ada pentafsiran individu jugalah kan, bukan semua pentafsiran berkumpulan kan, berkumpulan. Betul, sebab betul. Kita kena bezakan lah kan antara individu dengan individu kan. At least ada komponen yang berbentuk penilaian individu lah, okay? Individu 20% ke 30%, bukan semua bersifat berkumpulan kan, okay? Yelah, kadang yang ambil kursus MPU ni ramai kan, tak larat kita nak exam nak buat pentafsiran, okay, berdasarkan individu, tapi perlu ada lah saya rasa, sebab kita nak membezakan, okay, bab pentafsiran itu nak membezakan yang boleh mencapai ataupun yang tidak boleh mencapai objektif kan, okay. Okay, ni punca kuasa lah yang ada, yang diberikan kepada MQA kalau dia nak buat audit lah, okay. So peranan kursus MPU secara mock boleh tak, okay. So ni ada, okay, boleh nak buat mock, diambil, okay. So penerapan nilai murni di kursus MPU, so kita dah masukkan value base kan, value base tu, okay, value base, okay. So ni punca kuasa lah, surat-surat kalau Senate tanya dan sebagainya lah, okay. So mana kita nak dapat punca kuasa dan sebagainya, inilah daripada yang dikeluarkan oleh KPT lah, okay, KPT kan. Pelaksanaan dasar pindah kredit secara horizontal, ini khusus untuk yang dulu kan, yang sekarang ini PAP dan juga FIS, okay, dan juga pengajian Malaysia, sebab dia ambil sepanjang pengajian sama ada peringkat sijil, diploma dan degree, okay. Tapi yang kohort yang baru nanti 2006-2007 dia tak tertakluk kepada peraturan inilah, okay. Dasar pindah kredit secara vertikal, okay. Penawaran MPU dengan kerjasama pertama institusi pendidikan tinggi luar negara, ini saya rasa tak terlibat lah kan, banyak kita IPTA ada program UKM kan, dia nak buat apa, dia nak buat program di China, semua menggunakan syllabus di sana dan sebagainya. So akreditasi pun di sana, okay. Cuma dia ada kerjasama dengan UKM pun ada letak logo dan sebagainya lah, okay. So tapi MPU nya bersifat komunisme, okay, Marxisme, okay, dan sebagainya lah. So itu UKM pun cuak lah, nanti kata UKM mengintrodinasi, okay,
komunisme kan, sebab kursus itu ada melibatkan kursus MPU je lah. Di China mesti ada kursus-kursus dia kan. Okay. Cuma itulah kita ambil maklum tentang itu. So UKM ambil maklum supaya apa, kursus-kursus itu adalah bersifat MPU di China kan, bukan bersifat MPU di Malaysia lah. Okay. So nanti jadi isu kan, kita mengajar ideologi komunis lah kepada pelajar. Tapi pelajar-pelajar China lah, semua dia takkan datang ke UKM lah, semua di China. Kan ni banyak peluang di China lah. Saya rasa ramai kan pelajar China di UPSI ada ramai pelajar China di peringkat degree, doktor. Saya rasa ramai kan. Dekat diri pelajar China. Ramai kan? Ada juga. Beberapa program lah yang ada. Okey. Itu penjanaan Penjanaan. Saya rasa kalau dekat fakulti FSK kita pernah terima daripada program sejarah. Tapi seorang je macam tu. Saya tak belum seorang. Yang lain belum lagi lah. Okay. Kalau UKM banyak kan, kalau fakulti ekonomi dan penjagaan itu hampir seimbang kan. Hampir seimbang kan. So ramai betul yang ambil kan. Kita di Citra pun, Sarjana Muda Sains Citra pun kita akan dapat nanti insyaAllah 25 pelajar yang barulah daripada China yang ambil Sarjana Muda Sains Citra kan. So terpaksa lah buat kan. Nikia bila dilaksanakan, lepas tu penilaian semula kurikulum, tak perlu lagi laksanakan penilaian, ni daripada MKA lah, saya tak ada apa. Ni yang surat baru KPT 26 Februari tentang pelaksanaan yang baru. Ni kursus baru. Kita ada 4, aspirasi negara bangsa, falsafah dan cabaran semasa, Citra Malaysia ataupun Malaysian Citra, dan perlembagaan dan masyarakat berintegriti. Ni topik-topik dalam aspirasi negara bangsa sedang dibuat lah. Sedang dibuat. Malaysia negara berdaulat, sejarah interaksi etnik, keunikan masyarakat Malaysia, kerangka teori perpaduan Malaysia, negara bangsa, sentimen kewilayahan dan keserantauan, cabaran dalam membina negara bangsa yang harmoni, pengaruh dan kesan teknologi dan membina negara bangsa, aspirasi Malaysia. So ini khusus aspirasi negara bangsa, sedang buat modulnya, sebab dia kursus baru, idea yang baru, so ambil masa lah untuk menyiapkan, tapi insyaAllah sebelum TOT Julai tu kita dah ada lah modul itu. Ni Malaysian Citra, di peringkat degree, ada introduction to Malaysia, history and geography, cultural diversity, ethnicity, religion and tradition, language and communication in Malaysia, arts and culture heritage, politics and government system in Malaysia, Malaysian economy, opportunities and challenges, Malaysian as an international tourism hub, Malaysia on the world stage and the future prospect, sustainability and the technological advancement. Ini untuk peringkat degree bagi pelajar bukan warga negara. Bagi bukan warga negara yang dia nak lebih fokus, ni nak kenalkan Malaysia kepada pelajar antarabangsa lah. Antarabangsa. Ini falsafah dan cabaran semasa. So banyak berlaku perubahan, tapi tajuk falsafah itu diperkenalkan lah, dikekalkan lah. Dulu falsafah dan isu semasa, ini falsafah dan cabaran semasa. Dulu nak buat falsafah dan cabaran contemporary kan. Contemporary itu kan semasa kan, tapi bila jadi ringkasan tu dia jadi tak cantik kan, FCK kan. So bila FCK nanti jadi lawak di kalangan pelajar, nanti susah FCK kan. Dia tambah U jadi lain kan, tambah U jadi lain. Tu yang kita buat falsafah dan cabaran semasa lah. Asalnya falsafah dan cabaran contemporary lah, tapi bila disingkatkan FCK tu nanti student sekarang ni tahulah kreatif kan dan sebagainya. Pengenalan pada falsafah yang kursus baru ni lebih membumi lah. Kursus baru ni lebih membumi, dan lebih realiti lah. Kalau tidak dulu kita belajar metafizik, aksiologi, lagi apa kita belajar logik kan. Satu lagi apa tu? Lupa saya. Adalah kursus-kursus kan. Teknologi. Kan. So macam-macam lah kan. So itu kita kadang tak faham, student lagi lah kan. Itu kursus-kursus. Yang ni yang baru lah, yang baru dia lebih membumi lah dan lebih bersifat realiti kan. Pengenalan kepada falsafah, pandangan alam, konsep insan, falsafah Malaysia dalam pembinaan nusa bangsa, dialog menyantuni kepelbagaian, falsafah ilmu, sains dan teknologi, falsafah sosial, etika dan pembangunan,
cabaran ideologi semasa falsafah masa depan. Okay, falsafah masa depan. Ini idea asas daripada Prof Osman Bakar lah, Prof Osman Bakar. Kalau Malaysian kalau ANB tadi daripada Prof Datuk Samsul lah, Prof Datuk Samsul. So ada 9 topik lah untuk falsafah dan cabaran semasa. Okey, yang ni yang kursus perlembagaan dan masyarakat berintegriti. So konsep dan teori, so ada beberapa perubahan sedikit lah dari segi tajuk dan sebagainya lah. Okay. Konsep dan teori perlembagaan, perkara asal dalam perlembagaan, agama dalam perlembagaan. Dulu saya letak Islam dalam perlembagaan kan, so bila bentangkan, oh ini nampak sangat kan, nampak sangat Melayu dan Islam ni kan, so kita letak agama lah, agama dalam perlembagaan. Melayu, dulu saya letak Melayu dan Bumiputera, so kena ubah, ada tambah etnik dalam perlembagaan. Lepas tu untuk si beraja, bahasa kebangsaan. Dulu saya bahasa Melayu dalam perlembagaan, so kita ubah bahasa kebangsaan lah. Okay. So ini topik-topik untuk perlembagaan dan masyarakat berintegriti. Lepas tu kita masukkan ada 4 elemen. 4 elemen KIA, iaitu budaya integriti, budaya anti rasuah, akta SPRM dan faktor simptom dan kesan rasuah. So ni 4 kan. So ni gabungan perlembagaan dan juga KIA, integriti dan juga anti rasuah digabungkan lah. So cuma bila pelajar ambil kursus ini nanti, so dia tak boleh transfer kredit untuk KIA di peringkat degree lah, sebab hanya ada 4 saja kursus daripada 4 saja topik daripada 10 topik dalam KIA tu kan, dalam KIA. So tak sampai 80% lah. Bila tak sampai 80%, dia tak boleh transfer kredit walaupun dah ambil perlembagaan dan masyarakat berintegriti untuk kursus di peringkat diploma kan. Tapi kalau dia dah ambil KIA sebelum ni, kan ada pelajar yang transisi dan sebagainya, dia ambil KIA sebelum ni, okay, so dia boleh transfer kredit untuk KIA di peringkat degree lah. Tapi mulai kohort 2006-2007, so dah tak boleh lagi transfer di bawah U1 untuk KIA, okay, sebab dia tak sampai 80%, hanya 40% je daripada 10 topik bagi khusus KIA di peringkat degree, okay. So kalau kursus ni nanti saya akan terangkanlah, okay, jika kita nak bagaimana kita nak melihat perlembagaan itu dalam konteks masyarakat lah, okay, dalam konteks masyarakat, okay, dalam konteks kita nak pelajar tahu, pelajar faham dan pelajar terima apa yang termaktub dalam perlembagaan lah. So pelajar mungkin tahu, lepas tu yang kursus ni kita nak tekankan kepada kefahaman, okay, faham supaya kenapa sesuatu peruntukan itu dia masuk dalam perlembagaan, kenapa Islam jadi agama persekutuan, kenapa orang Melayu mendapat kedudukan istimewa, kenapa bahasa institusi beraja dikekalkan. So kita nak tekankan kepada unsur kefahaman. So dalam kajian kalau kita lihat dia dalam, okay, dia pelajar kena tahu, kena faham dan kena terima kan, kena terima 3 konsep itu kan. So yang pelajar dah tahu, so pas tahu tu, kalau dia tahu dan dia faham, maka tahap penerimaan dia akan tinggi. Tapi kalau dia tahu, dia tak faham, tahap penerimaan dia rendah. Itu yang kajian saya daripada 2011 sampai sekarang menunjukkan bahawa yang perlu kita lakukan untuk pastikan tahap penerimaan tinggi dalam perlembagaan itu adalah beri kefahaman. Okay? Dan khusus ini untuk memberi kefahaman kepada pelajar, okay, tentang perlembagaan supaya mereka dapat terima apa yang termaktub dalam perlembagaan. Bukan setakat tahu, dia analoginya yang seperti saya sebut, kita tahu orang tu kawan kita datang lambat. Okay, kalau kita jadi ketua jabatan, dia datang lambat. So, dia datang lambat, kita marah kan. Tapi kalau kita faham, kita tahu tapi kita tak faham kenapa dia datang lambat kan. So, tahap kemarahan itu tinggi. Tapi kalau kita tahu, lepas tu kita faham dia datang lambat sebab pancit ke, tayar dia pancit ke dan sebagainya, tahap kemarahan itu akan rendah. So, sama analogi begini. So, kalau pelajar tahu, lepas tu pelajar faham, maka dia boleh terima dengan mudah apa yang termaktub dalam perlembagaan. Okay, dalam perlembagaan. Okay. So saya rasa topik 7, 8, 9, 10 ni dah biasa. Saya rasa semua dah mengajar topik ini untuk KIA kan. Dah mengajar untuk KIA. Okay. So tak ada masalah lah sebab dia sama juga, cuma ada beberapa data yang perlu diubah lah, beberapa data yang terkini lah yang perlu diubah. Itu kita telah ubah dan ada dalam slide lah. Okey, kalau ikut dalam surat KPT dia ada 11 topik ada 11 topik. Topik yang ke-11 tu bantras rasuah tapi itu tak termasuk lah, tidak masuk, kita ada buat perubahan sedikit. So boleh abaikanlah yang topik yang ke-11 itu iaitu bantras rasuah, bantras rasuah. Okey, saya rasa itu saja untuk saya
perkenalkan tentang taklimat technical MPU yang telah saya bagi dalam sesi libat urus. Okey, 2 kali sesi libat urus yang melibatkan semua IPT di Malaysia. Okey, so mungkin Doktor, kita kalau ada apa-apa pertanyaan dia tentang yang ini sebelum kita berpindah kepada slot yang lain. Okey. Okey, terima kasih Prof Nazri atas penjelasan mengenai dasar MPU ya. Okey, saya kira kita boleh bukalah untuk sebarang pertanyaan kepada peserta bengkel. Jika ada sebarang pertanyaan boleh direct teruslah untuk bertanya berkaitan dengan dasar yang diterangkan oleh Prof Nazri. Okey. Ada dalam chat ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada Prof, dalam chat tak ada. Okey. Hmm. Okey kot, semua faham kot. Tak ada masalah Ni sami'na wa ata'na kot. kami taat dan kami patuh kami dengar dan kami patuh Dia banyak persoalan ni kalau IPTS lah kan. So banyak ditanya lah. Saya IPTS sebab kita memang melebihi standard yang telah ditetapkan lah. Melebihi standard yang telah ditetapkan. Okey. Okey. So, kalau saya dulu saya dah tanyalah dekat Prof berkaitan dengan U4 tu. Jadi dah dapat jawapan lah. So saya tak adalah pertanyaan dah. Okey, yang lain tu saya rasa berjalan seperti mana yang kita lihat apa yang dikendaki oleh YB Menteri lah kan, juga dengan KPT. Okey. Mungkin untuk makluman Prof, kami pun macam tadi Prof dah bagi tahu tentang mendapat kelulusan senat dan sebagainya kan. So kami pun dah melalui proses tersebut lah untuk UPSI sendiri. So kami dah bawa ke Senat ni? Dah bawa ke Senat? Dah bawa ke senat. Kami dah bawa senat pada 10 Mac lagi. 10 Mac bila since dapat 26 Februari tu kami terus ada mesyuarat khas JKPA khas. Lepas tu terus ada senat lah untuk dibawa. Sebab kita nak, sebenarnya kita ni tengah proses semakan Prof. Jadi itulah yang perlu cepat maklumat tu sebab nak diserahkan pada program-program telah sedang membuat semakan kan. Jadi mereka ada perlu maklumat terkini lah. Kalau tidak nanti kena ubah lagi dan sebagainya kan kalau lambat. Ya betul. Kami belum bawa lagi, mungkin bulan Julai ni bawa ke bulan Jun ni bawa kepada JPPA. Lepas tu bulan Julai baru bawa ke Senat lah. Okey. Sebab kami sebenarnya perancangan untuk perubahan pakej baru ni dah bermula 2025. Masa tu dah bawa satu KC lah untuk pakej baru MPU. Lepas tu dapat masa tu ura-ura dia ada perubahan kan, belum dapat keputusan yang betul lah. Jadi disebabkan nak jalan dulu program semakan, jadi kita mulakan tu. Lepas tu bila dapat yang baru yang betul-betul memo daripada KPT yang 26 Februari tu barulah kami buat sekali lagi lah memo. Bawa ke mesyuarat balik lah untuk senat luluskan semula dengan pakej baru. Okey, ada apa-apa kan? Tak ada. Kalau tak ada, boleh teruskan ataupun kita nak take 5 jam. Okey. Okey, kalau tidak ada soalan daripada peserta, okey, kita boleh berhenti dulu ya Prof untuk take 5 dulu lah. 5 minit Prof. Maknanya kita ataupun kita nak buat pukul 10 kita boleh. Jadi kalau ikut dalam tentatif kita ada 10.30 break untuk refreshment lah. Okey, tapi kita mula balik pukul 10 lah ya. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Okey. So Prof terpaksa menyediakan kopi sendirilah, tak disediakan. Okey, kami di sini ada, di dalam bilik ada refreshmentnya. Okey. So kita berhenti dulu pada para peserta semua. Nanti kita jumpa balik secara online pada pukul 10 ya. Okey. Baik, terima kasih.